Korang pernah tak rasa pressure bila scroll media sosial tengok kawan-kawan kongsi format resume yang kononnya power gila? Sebagai orang muda yang tengah cari kerja kat Malaysia ni kan, kita selalu rasa macam kena ada satu resume yang paling perfect, yang paling gempak untuk dapat kerja idaman. Tapi, betul ke semua ni? Ayat macam ni mesti korang selalu dengar kan? Ayat ni lah yang cipta satu mitos seolah-olah ada satu format ajaib yang boleh buka semua pintu kerjaya untuk kita. Jom dalam perkongsian kali ini, kita bongkar sama-sama mitos ni dan tengok apa sebenarnya yang majikan cari. Okey, jom kita buat satu semakan realiti. Lupakan sekejap pasal format power tu semua. Sebab hakikatnya, ada benda lain yang jauh lebih penting. Ini dia poin paling utama. Kuasa sebenar tu bukan pada kertas resume tu, tapi pada diri korang sendiri. Kemahiran, pengalaman dan nilai yang korang bawa. Resume tu cuma alat, cuma cara untuk sampaikan semua benda hebat pasal korang tu. Nampak tak? Inilah silapnya ramai orang. Kita ni sibuk sangat kejar format atau template yang nampak canggih, nampak cantik, tapi kita lupa yang majikan sebenarnya bukan cari template. Diorang cari kemahiran, pengalaman dan apa nilai unik yang hanya korang seorang je ada. Okey, nak bagi lagi faham, jom kita letak diri kita dalam kasut majikan. Bayangkan korang dapat 2 resume. Dua-dua nampak kemas. Apa agaknya yang akan buat korang pilih seorang berbanding yang seorang lagi? Okey, tengok perbandingan ni. Universiti sama, CGPA pun sama. Tapi, beza paling ketara tempat intern. Calon A, intern dekat Win-Win Enterprise. Manakala calon B pula intern dekat Intel. Sebuah syarikat multinasional yang kita semua kenal. Secara automatik, siapa yang nampak lebih menonjol? Mestilah calon B kan? Nampak tak? Bukan format resume yang main peranan. Tapi isi kandungan dia tu, pengalaman tu yang power. Jadi, kalau resume tu bukan penentu segalanya, apa fungsi dia sebenarnya? Okey, jom kita guna satu metafor yang senang faham. Anggap resume korang tu macam sebuah cermin. Inilah tujuan sebenar resume. Fungsi dia bukan untuk reka cerita hebat, tapi untuk pantulkan siapa diri korang yang sebenar dari sudut profesional. Dia tunjukkan kemahiran, pengalaman dan pencapaian korang. Ingat, resume tu cermin, bukan diri korang yang sebenar. So, korang tak payah pening kepala cari template yang berbunga-bunga atau desain yang complicated gila. Tak perlu. Fokus utama adalah kejelasan. Asalkan majikan boleh baca dan faham maklumat korang dengan senang, itu dah cukup bagus. Cermin tu dah boleh berfungsi dengan sempurna. Okey, sekarang jom kita masuk bahagian praktikal sikit. Macam mana kita nak pastikan cermin kita ni dibina dengan betul? Jom kita tengok 7 komponen asas untuk membina sebuah resume yang betul-betul efektif. Okey, ini adalah struktur standard yang paling berkesan dan senang untuk majikan baca. Mula dengan maklumat diri, pastikan ianya jelas dan nampak profesional. Lepas tu, ringkasan profesional. Ini macam trailer filem tentang diri korang. Seterusnya, pengalaman kerja. Kat sini korang tunjukkan impact korang, diikuti dengan pendidikan, kemudian kemahiran, technical dan juga soft skills. Lepas tu, senaraikan pencapaian atau apa-apa latihan tambahan. Dan akhir sekali, rujukan. Simple je kan? Okey, jom kita zoom in sikit dekat ringkasan profesional. Ini bahagian pertama yang majikan akan baca. So, kena buat betul-betul. Dalam 2 ke 3 ayat je, korang kena jual diri. Jawab soalan paling penting ni, kenapa kami patut ambil awak kerja? Kena terus terang, padat dan fokus pada nilai yang korang boleh bawa pada syarikat tu. Seterusnya, bahagian pengalaman kerja. Tolonglah, elakkan dari cuma senaraikan skop kerja macam buat itu, buat ini. Tak ada impact. Sebaliknya, guna kaedah XYZ untuk tunjukkan hasil. Maksudnya, saya capai X yang diukur melalui Y dengan melakukan Z. Contohnya, meningkatkan jualan sebanyak 20%. Ini Y. Dengan melancarkan kempen media sosial yang baru. Ini Z. Nampak tak beza dia? Ini tunjukkan hasil, bukan setakat kerja. Untuk bahagian kemahiran pula, pastikan korang asingkan ikut kategori. Contohnya, kemahiran teknikal, macam software apa korang pandai. Lepas tu, kemahiran insaniah atau soft skills, macam komunikasi, kerja berpasukan. Ini akan bantu majikan nampak kekuatan korang dengan lebih cepat dan jelas. Jadi, kita dah bincang yang kuasa sebenar tu datang dari diri korang dan resume tu hanyalah cermin yang memantulkan kuasa tu. Kita pun dah tengok komponen-komponen untuk bina cermin yang jelas. Sekarang, soalan tu patah balik pada korang.
Soalannya sekarang bukan lagi format apa yang paling power, tapi macam mana anda boleh jadi power. Mulai hari ini, fokuslah pada membina kemahiran, cari pengalaman baru dan upgrade diri. Sebab bila diri korang dah hebat, cermin korang iaitu resume korang tu confirm akan bersinar dengan sendirinya. Fikir-fikirkanlah.